Oh, hujan turun lebat-lebat. Alamน้ำครับ ฝนตกโอ้ยเย็น ครับผมได้ปลาเลยไหมได้ตัวนะ ada abang tu main mengeh. Okey gang, selamat pagi. Lah ni pukul 7.50 pagi. So untuk trip kali ni aku nak sambung balik trip misi penuhkan 156 stem Taman Negara Thailand, dan wilayah yang aku nak explore untuk trip kali ni adalah di wilayah Nakhon Si Thammarat. Okay, dekat Nakhon Si Thammarat dia ada 5 taman negara lah. Dan untuk hampa yang baru masuk tengok video ku dan tertanya-tanya apa yang aku tengah duk buat lah ni aku tengah duk kumpulkan stem taman negara lah. Dekat Thailand dia ada 156 taman negara yang berdaftar di atas satu buku sebesar pasport, dan aku tengah duk kumpulkan stem 156 tempat tu lah. Dekat buku tu setiap wilayah dia ada taman negara. Dekat Nakhon Si Thammarat yang aku nak pergi ni pun ada 5. Dekat Chumphon baru ni aku pergi ambil pun ada 1. Dekat Phuket ada 1. Dekat Surat Thani pun ada 4 ke 5 lebih kurang. Dan banyak tempat lagi lah, banyak wilayah lagi yang ada taman negara dan aku tak explore lagi. So aku akan explore pelan-pelan lah untuk penuhkan satu buku pasport taman negara tu. Okey, untuk trip kali ni aku dapatkan insurans daripada Jomtai Empire. Aku ambil voluntary insurance, compulsory insurance, travel insurance dan juga extension 101. So siapa-siapa yang nak masuk Thailand dan tak tahu nak cari insurans di mana, hampa boleh beli insurans dekat Jomtai Empire. Okey, jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat dan tengok aku nak ke mana untuk hari ni. Checkpoint yang pertama aku nak singgah di mana. Dan untuk trip kali ni aku gerak solo lah. Aku tak ada team, aku tak ada geng. Gerak solo. Okey, jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat. Okey geng, aku dah sampai di komplek ICQS Padang Besar. Macam biasa, kita jumpa terus dekat belah Thailand lah. Aku nak settlekan urusan di sempadan ni dulu. Okey geng, lah ni aku berada di belah Thailand lah. So jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat. Suara lain sikit lah ni sebab sesama. Tadi aku pergi tukar duit, lepas itu top up, buat internet apa semua lah, settle dah. Ok, jom kita gerak ke first checkpoint 341 km. Ambil masa lebih kurang dalam 6 ke 7 jam. Pukul 9.45 aku dah masuk wilayah Patelong. Alright geng, sehingga makan sah dekat Ruk Matiwan ni. Pekan Cowboy. Kebetulan lalu kot ni dan tengah lapar. Sehingga makan. Biar Phuket. Oh, pergi Phuket. Ni dari mana? Dari Perlis nak pergi Nakhon Si Thammarat. Wah, banyak hari ni. Banyak hari ke? Tengok keadaan macam mana. Ni, nasi sampai dah. Aku ada nasi goreng seafood dengan telur mata. Jom kita makan dulu. Sekejap kita sambung jalanan dengan ayat kosong. Lepas tu ada latte ais. Tak sampai lagi. Sambung perjalanan, ada lagi dalam 178 km akan sampai di first checkpoint aku lah, Suantasan. Pukul 12 suku aku dah masuk wilayah Nakhon Si Thammarat dah.
Okey geng, aku dah sampai dah di Suan Tasan. Okey, Suan Tasan ni dia bahasa Thai lah. Kalau bahasa Melayu dia sebut kebun Tok San. Kebun Tok San. So ada bayaran masuk 20 baht dan tempat parking kat sini pun luas. Kereta boleh masuk sampai dalam dan motor pun boleh parking sampai dalam lah. Dan dekat sini special dia ada spa ikan. Spa ikan dia bukan bela dalam akuarium ataupun bela dalam tong, tapi dia semula jadi, dia duduk dalam anak sungai. So kita boleh rendam kaki dan ada ikan lah. Ikan akan makan sel-sel mati dekat kaki, ataupun kita boleh rendam tangan juga. Dia akan makan sel-sel mati kat tangan, kat kaki lah. Nak mandi pun boleh, tapi kalau hampa wani lah, macam aku tak wani lah nak mandi. Okay, jom kita masuk pergi tengok suasana dekat dalam. Dan ada bayaran 20 baht. Jom. Ini dia suasana dekat dalam ni. So kena buang kasut dan kita boleh rendam kaki lah. Sat nak cari tempat yang best-best sikit. Okay, ni dia suasana dalam Suan Tasan. So dia ada ni lah, anak sungai. Ni anak sungai ni. Dan ada tempat lepak. Lepas tu reduk lah dalam ni. Tapi kena buang kasut. Nak rendam kaki kena buang kasut. Ada rombongan budak sekolah, tapi depa nak balik dah tu. So ini tak ramai sangat. Dah je geli. Geli tapi kalau lama-lama okey lah. Lama-lama dia tak geli dah. Dia kena rendam lagi lama. Geli. Dia kalau takat seekor dua tak apa. Ni sebab dia banyak ekor. Bila banyak ekor dia rasa geli. Dia geli. Okey geng, jom kita keluar dari sini. So dekat sini dia buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang lah. Dan bayaran 20 baht untuk satu orang. Duk pergi berapa lama pun tak apa. Hampa nak main dari pagi duduk sampai petang, sampai dia tutup pun tak apa, tak ada masalah. Bayar 20 baht dah. So lepas ni aku nak gerak ke Grand Canyon Kenom. Ni 1 kilometer lah dekat sini. Tadi aku lalu dah tengok macam dia apa duk buat renovation lah. Tapi tak apa, lagi kita singgah tengok. Kau boleh masuk. Dah sampai di Grand Canyon Kenom. So kat belakang sana depa tengah duk buat renovation lah. Depa buat apa tak tahu, bangunan apa tak tahu dekat itu. Dan dia punya Grand Canyon dia dekat sini. Dulu aku biasa mai ada orang kampung duk jaga dekat sini lah, makcik-makcik lah depa duk jaga kat sini. Lepas tu ada jual makanan ikan. Tapi lah ni depa dah buat tu. Dia buat macam kafe kot ni. Ni depa buat kafe kot. Tengok gaya ni macam kafe. Ni Grand Canyon dah. Grand Canyon Kenom. So ada dah kolam kat bawah ni lah. Ke dalam kolam ni pun ada ikan tau. Depa dah buat titi. Tu dia tu, ikan besar tu. So dia punya suasana dia lebih kurang macam ni lah. Tunggu kafe ni siap. Memang cantik lah dekat sini. Boleh main lepak minum kopi. Lepas tu tengok view dekat ni Grand Canyon ni. Dulu ada makcik ni, ada macam pondok dekat sini ni. Ada pondok. Lepas tu makcik tu duk jual makanan ikan. Tapi lah ni rasanya ada orang main beli dekat ni. Tu yang dia buat kafe. Ataupun orang kampung, penduduk kampung dekat sini, depa
buat kan. Tak jauh dengan Suantasan, dalam 1 kilometer lah sampai di sini. Dia duduk tepi jalan lah. Kalau hang pomai dari Kanom, hang akan jumpa Grand Canyon dulu, baru jumpa Suantasan. Tapi tadi aku pergi Suantasan dulu, dan masa balik aku singgah di Grand Canyon. Kita gerak ke Ao Talit, 10 km dari sini. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Okey geng, sampai. Dah sampai di Teluk Ao Talit, Teluk Talit. So dekat sini dia ada jambatan kayu lah yang menghalau ke tengah laut tu, dan juga dia ada gua kat dalam ni. So tadi aku tanya kok tu dekat kedai yang dia produk jual airport tu, dia kata kat sini boleh ambil bot dan depa akan bawa pergi satu pulau. Pulau tu duduk tengah-tengah laut dah. Tapi kat pulau tu dia ada ayak tawak. Dia ada macam satu lubang tau, keluar ayak tawak. Dan ada 2 tempat lagi dia akan bawa pergi pulau juga, 2 tempat. Tapi harga dia 1,200 baht. Harga tinggi sangat, tak mampu nak bayar. Jadi aku tak ambil lah. Aku tak ambil sebab harga dia tinggi sangat. So masuk mai tengok jambatan dengan naik pergi tengok gua lah sekejap lagi. Ni buat drone siap-siap. Trip kali ni ada drone. Ni jambatan kayu. Asalnya dia buat baru ni jambatan ni. Dulu masa aku mai dia start dari situ. Start dari tu jambatan lama. Dia pun dah tukar semua dah. Dulu dia start dari sini. Ni kat pondok ni. Dia start dari sini sampai ke ujung sana. So lah ni dia pun buat baru. Dia pun start dari sana. Saya ada signboard apa semua. Dan jalan masuk lah. Ni benda ni pun tak ada lagi ni. Dangau ni tak ada lagi. Saya ada lampu apa semua ni. Dulu tak ada lagi. Dan ni dah ada dah. Dan kalau siapa yang pandai ambil gambar tadi kan, nampak nampak bukit belakang tu, bukit cabang. Dia ada 2 bukit, lepas tu ada lubang di tengah. So siapa yang pandai ambil gambar memang lawa ni. Selalunya orang main ambil gambar time sunset dah, waktu petang. Ni dah suasana petang. Dan kalau kaki-kaki yang OOTD ni memang habis meter orang kata. Tu siap ada boat lagi kat situ. Lepas tu belakang sana ada bukit. Sorry dia punya suara aku ni tak berapa nak ni ingat, sebab tak berapa nak sihat. Semua. So kalau nak ambil boat, aku pun kuasa naik dekat sini aku ni. Ada boat ni. Tapi tu lah harga dia 1,200 baht. Harga dia tinggi sangat. Tak mampu lah nak bayar. Kalau aku main banyak orang boleh lah, boleh share-share kan. Seorang sikit. Tapi ni aku main seorang. Harga 1,200 baht ni tak mampu lah, tak lebih lah. So boleh bawa ampun main tengok dekat ni lah. Titi kayu ni dengan kita naik tengok gua tadi. Kita gua. Suasana dia best. Layan. Tidak, aku niat lah juga nak bawa ampun pergi tengok dekat pulau tu yang ada ayak tawak tu. Tapi harga dia mahal sangat, tak mampu. Dia pun buat baru semua ni. Dulu kayu dia tak tebal macam ni, kayu biasa ni. Dia kena bagi orang pandai ambil gambar ni baru cantik. Wow, lawa. Ni ambil dengan bot dia kan. Lepas tu bukit di sana tu, nampak bukit cabang. Memang cantik lah. Berdiri atas jambatan ni pula kan, titi ni kan. Ni memang cantik. Memang lawa. Okey, jom kita pergi tengok gua pula kat belakang ni. So sini lengkap lah, bilik ayak pun ada kat belakang tu. Dan ni tempat duduk, kat sini pun boleh duduk. Lepas tu dia pun ada buat tu, dia punya pondok tu, dia pun ada buat dah. Dulu tak ada ni. Masa aku main awal-awal hari tu memang tak ada.
Titi ni pun tak ada lagi ni. Hak kayu ni baru buat. Tapi hak ni ada dah. Ni naik sampai atas lah. Nak naik kat sini pun boleh, ni kat bawah ni pun boleh. Ada tangga naik. Nak naik kat sini boleh. Hampa tengok ni batu ni. Dia jadi macam kain lipat-lipat-lipat susun lipat-lipat-lipat. Tak tahu dalam kamera nampak ke tak tahu. Dia jadi macam kain orang lipat, lepas tu letak-letak susun sampai ke atas. Okey, jom pergi tengok dalam gua. Masih sama macam dulu ataupun dah berubah dah. Tadi ada sepasang Mak Saleh, depa main ambil gambar dekat titi tu. Lepas tu hilang pergi mana tak tahu. Masuk dalam gua kot. So gua dia taklah besar. Gua kecil ya. Tapi ada lubang cahaya kot ni. Ada lubang cahaya. Ada patung Buddha, patung Sami yang dah meninggal lah. Dan ada kipas, ada lampu. Tapi tak tahu on kat mana. Aku pun. Sini boleh on kot. Okay. Ni dah. Buka dah lampu. Selalunya kalau belah Thailand ni, kalau dalam gua memang macam ni lah. Memang dia orang akan buat macam ni. So gua ni sunyi lah. So pintu gua dia besar tu lah. Ada cahaya masuk. Kot ni pun ada cahaya masuk. Tapi taklah terang sangat kot ni. Mungkin lubang dia kecil lah kot. So macam ni lah suasana dalam gua. Tapi gua ni dia tak berangin lah. Gua yang tertutup lah. Dia ada satu pintu, ada 2 pintu lah. Satu ni pintu masuk kat depan ni. Yang kedua ni lubang cahaya tu. Tapi tak bawa kelawak. Okey kan, aku nak duduk lepak tak kat sini. Sekejap lagi kita turun pergi dekat hak. Dan malam ni tak tahu lagi aku nak pergi tidur kat mana. Nak pacak kemah ataupun nak buka bilik, nak check in. Tak tahu lagi, tak pasti lagi. Tunggu malam dulu lah baru fikir. Dan ni ada 2-3 tempat lagi mungkin aku akan pergi. Dekat Kanom, dekat tepi pantai tu. Dan sekejap lagi kalau sempat aku akan singgah di satu taman negara dekat dengan dia punya jalan viral tu. Jalan Kanom Sichon. Dia ada satu taman negara. Kalau dan aku akan pergi ambil stamp dekat situ. Kalau tak dan, esok pagi aku akan pergi. Dan kita habis lah 5 taman negara dekat Nakhon Si Thammarat ni. Misi kita untuk trip kali ni. Jom, lepas ni aku nak gerak ke Hat Kho Khao, 23 km dari sini. Dia punya pantai dekat Kanom. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. That's where you find me. Tender red, flat out on a beach bed. That's where. Okay geng, dah sampai dah di pantai Kho Khao. Tapi tak sesuai lah untuk main ayak sebab angin kuat sangat dan ayak pun tak berapa nak jernih. Tapi dekat sini dia ada makan lah. Ada restoran, ada kafe. So boleh lah main lepak, minum kopi sambil layan view laut ni, view pantai. So suasana kat sini memang best. Petang-petang ada orang duk main ni lah, jalan-jalan tepi pantai ni. Okay, aku nak duduk lepak sat dekat sini, ambil view sikit. Sekejap lagi baru nak fikir nak pergi tidur di mana untuk malam ni. Okay, rasanya cari campsite kot dekat-dekat ni. Dan esok ni baru nak pergi cop Taman Negara dekat dengan jalan viral tu, Jalan Kanom Sichon. Okey, jom. Aku nak pergi cari campsite yang dekat-dekat dengan sini. Tak tahu ada ke tak. Cari dulu. Campsite tentu dah tutup dah. Tak ada dah. Jadi nak kena cari campsite lain. Dah kosong dah campsite situ. Tak buka dah. Tutup. So, nak
cari campsite lain pula. Okey, jom. 1.1 km. Campsite yang kedua. Tadi yang pertama tutup dah, tak buka dah. Bankrupt ni dah. Ni campsite yang kedua pula. Aku cuba dulu cari campsite. Gambar tak ada campsite lah. Cari tapi kat lain lagu mana. Ni resort banyak. Apa nama, pool villa pun banyak kot ni. Tapi tu harga memang dahsyat-dahsyat semua harga. Tapi tak apa, kita cari campsite dulu noh. Bagi ada campsite dulu. Bagi ada tempat tidur, ada campsite, ada tempat nak pecah kemah untuk malam ni. Lagi 200 meter sampai. Okey geng, dapat dah tapak perkemahan untuk aku malam ni. So aku tidur di apa nama? Leia Camping dekat Kanom, tepi pantai ni. Ni depan ni pantai. Ni. Ni dah. Leia Camping. So satu malam 150 baht dan boleh pacak kemah di mana-mana lah tepi pantai ni. Nak pacak depan ni pun tak apa, ataupun pacak kat atas tu pun tak apa. So aku pilih pacak kat atas lah. Dia tak ni sangat dengan angin kuat. Takut sekali dia bawa sekali dengan kemah apa semua, loop terus malam kan. So aku pacak di atas tanah lah. Di situ. Dan motor boleh bawa masuk. Ada lampu, ada bilik ayak, ada plug point. Sekali dia tarik plug point. Saya nak pergi bayak, lepas tu pasang kemah, bawa motor masuk. Dan sekali lagi pergi makan nasi. Lapang tak makan apa, makan dari tadi tu dekat Route 41 tengah hari tadi. Tak makan apa lagi sampai keluar. Lapang lah, okey. Jom pacak kemah tu. Dapat dah tempat tidur malam ni. Okey kan, settle pacak kemah untuk malam ni. So set up simple-simple je lah. Dan tapak perkemahan aku booking lah malam ni, tak ada siapa, aku seorang lah. So dah settle untuk perjalanan hari ni. Dan kita jumpa esok lah. Esok kita sambung balik trip dan kita pergi ambil stamp Taman Negara. Okay, tak ada apa dah. Dapat dah tempat tidur untuk malam ni. Okay, good night, bye bye. Bye bye. Okay geng, selamat pagi. Hari kedua aku berada di Thailand. Dan lah ni aku berada di Kanom, Nakhon Si Thammarat. Okay, semalam ni aku tidur di Leia Camping. Aku pacak kemah kat belakang lah. Dan depan ni pantai lah. Ni dah. So matahari dia naik kot depan ni, kot depan pantai ni. Memang view cantik lah. Okay, dan pagi-pagi adalah orang nak main jogging kat ni, orang nak main jalan ambil gambar. Dan suasana pagi pun agak sejuk sikit, tepi laut kan. Angin dia, angin sejuk sikit. Dan memang best lah. Semalam ni aku tidur seorang. Tapi pagi ni tu ada pick up. Tak tahu main dari mana. Mungkin dia pun main ambil gambar lah kot. Campsite dia tapak besar weh. Cuma dia berpasiak kan. Pasiak ni dia melekat lah sikit dekat kemah-kemah ni. Dan plan aku untuk hari ni, aku nak pergi banyak tempat jugalah. Dan saya kita singgah-singgah lah. Tengok tempat mana yang best-best kita singgah-singgah. Cuma hari ni memang aku nak start untuk ambil stamp Taman Negara lah. Saya kita pergi Taman Negara yang terdekat ni, dekat Jalan Viral, Kanom Sishon. Lepas tu kita pergi pelan-pelan lah. Tengok tempat mana yang best, tempat mana yang cantik-cantik. Saya aku singgah ambil video gambar. Okey, jom layan suasana pagi sat. Saya kita sambung perjalanan. Lepas tu nak kemas kemah-kemah ni kat belakang ni. Pasiak penuh, melekat. Aduh, saya nak buang pasiak-pasiak tu. Lepas tu kita sambung balik perjalanan kita. Hari kedua berada di Thailand. Okey, jom layan suasana sat pagi dekat sini. Okey, jom geng, kita gerak. Lewat dah ni pukul 9.45 dah.
ก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับHonor campsite Jom kita nak pergi tengok viewpoint Nen Tewada Viewpoint dalam 2.5 km dari sini. Jom. Between the sun and the deep blue sea. Syok kan layan suasana dekat campsite ni. Dia duduk tepi laut kan. Lepas tu owner campsite pula jenis sporting. Duk main sembang, duk main banyak cerita, duk main sembang. Jadi macam tak mahu nak pergi mana. Fishing skills in a little boat that I'll rent. Ain't got nothing. Dia selain campsite dekat sini, dia ada juga resort lah. Tapi dia punya resort dia lain-lain harga lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau tepi-tepi laut, tepi-tepi pantai ni dia mahal sikit lah. Kalau yang jenis dalam pekan Kenom, mungkin ada yang murah 400, 500 baht pun ada. Tapi confirm lah, tepi-tepi pantai, tepi laut ni memang harga 1000 ke atas lah. Baht dah, baht. Bukan RM. Between the sun and the deep blue sea. My feet in the sand. Green umbrella drinking my. Sampai dah Nen Tewada Viewpoint. Dia ada viewpoint lah dekat sini. Dan mungkin ada bayaran masuk. Kalau tengok pada signboard tu dalam 30 baht dah seorang. Jom kita pergi tengok view. Okay geng, aku dah masuk kat dalam ni Nen Tewada Viewpoint. So dia ada viewpoint dan tempat untuk nak ambil gambar lah. Bayaran masuk 30 baht untuk satu orang. Dan ni dia view dah, view laut dan juga ada view bukit lah kat depan ni. Ni dah Nen Tewada. Banyak geng spot untuk ambil gambar ni. Sini boleh ambil gambar, boleh lepak ni. Sini pun boleh. Dan kita tengok view dekat sini lah. View dia 180 darjah. Dan kita akan nampak view laut Kenom dengan view bukit sebelah sini lah. View hutan, view bukit sebelah kiri aku ni. Kat dalam ni pun dia ada kafe juga. Dan kita boleh ambil tiket tu untuk pergi tukar dengan ayak lah. Dia ada diskaun 20 baht. View lawak. Jom, aku nak duduk lepak tak macam biasa. Dah halang-halang namai, bayar duit apa semua, duduk lepak tak. Ambil suasana sikit, ambil angin sikit. Sekejap lagi kita pergi order ayak dekat tu. Ada kafe. Lepas tu saya kita sambung lagi perjalanan. Dan lepas ni aku nak pergi ambil cop Taman Negara dekat sini. Lepas tu kita pergi tengok sikit jalan viral tu, jalan Kenom Sichon yang selalu duduk main. Banyak kali, 5-6 kali dah duduk main. Tapi trip kali ni aku nak bawa hampa pergi sekali lagi sebab aku main explore Nakhon Si Thammarat kan. Jadi aku nak tunjuk kat hampa lah. Dekat Nakhon Si Thammarat ni ada tempat apa yang kita boleh pergi. Cuaca elok ni, cuaca hangat, padu punya cuaca. Ye. Ni pergi tengok view lagi. Ye. Layan suasana. Ni mau dia buka bagi orang camping noh kat ni noh. View cantik oh. Ni. Kita tengok view ni. Patutnya ada campsite noh kat dua atas ni. Mau clear. Kalau ada campsite memang aku salah seorang lah tidur di sini. Oh ni, berbayang pajak kemah tadi ni. Best ni. Pajak kemah tadi nampak view sana tu, view laut. Tu hampa nampak tu banyak resort ni tepi laut ni. Dah sat lagi kita pergi Taman Negara, pergi ambil stamp Taman Negara dekat atas tu. View dah. Padu. Ni dia boleh pajak kemah tadi syok ni. Sana boleh tapi tu sini bukan campsite. No, lebih kurang macam ni lah suasana dia. Kalau siapa main boleh naik bukit tu. Atas tu jalan dia boleh naik, tak ada masalah. Gear 1, gear 2 tu boleh naik. Dan hampa naik main dan parking, tempat parking tu bayar 30 baht dan terus masuk tengok view dekat sini lah. Dia boleh tengok view laut dan juga view bukit, view hutan. Lepas ni kita sambung perjalanan nak pergi ambil stamp Taman Negara. Seems we got stuck here today.
dah sampai. Tapi hari ni seorang pun tak ada dekat jalan ni. Selalunya aku main tu orang duk penuh dengan ada cameraman kat tepi jalan ni. Abang tu kan. Yang hari tu ni yang aku main dengan DK, dengan Tuk, dengan Faizul tu yang balik dari Laos hari tu ni. Jadi hari ni tak ada siapa pun. Seorang pun tak ada. Kalau siapa yang tak biasa tengok lagi video aku sebelum ni kan. So jalan ni jalan viral lah, jalan yang beralun. Selalunya orang main ambil gambar ataupun main ambil video lah. Okay, nanti aku naikkan video sebelum ni yang aku biasa main untuk hampa yang tak biasa tengok lagi jalan ni. Okay, lepas ni aku nak gerak ke Taman Negara kat depan ni, tak jauh, dalam 1 ke 2 kilometer macam tu lah. Dan ambil stamp di situ. Jom kita gerak. Hari ni best, tak ada siapa pun. Seorang pun tak ada. It's not about the false and contracts. Serenity is made with contact. No, I'm not the only one getting tired. Stuck in an emotional last night. What if we just start holding ending? What have we become? Okay, sampai dah geng. Sawadee krab. Jama pamta ครับผม ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับ เขาลงในกลุ่มเฟซวันนั้นเขารับกลุ่มเฟซมาว่ะอยู่ว่าเป็นก็ไม่ไปมันแย่งกัน โอเคครับขอบคุณครับ Okey geng, dapat dah. Stem Taman Negara Had Khanom Mukok Talitai National Park dapat dah. Okey geng, settle, dapat dah stem Taman Negara yang pertama untuk trip kali ni lah. So dekat sini dia ada campsite, dia ada viewpoint kat belakang ni pun ada, viewpoint kat depan sana tu pun ada. Viewpoint kat depan ni lagi cantik dan belakang ni dia ada macam pelantak, kita boleh duduk dan tengok view kat depan lah. View laut. Nah, semua dekat sini view laut. Campsite kat sini dia pun tak ada charge apa. Nak bagi berapa duit pun tak apa, tak ada masalah. Silap aku juga malam tak main tidur di sini. Kalau aku tahu ni aku main tidur kat sini pun tak apa. No, suasana best juga dekat sini sebab dia atas bukit, lepas tu dia ada view. Tapi tak apa. Nanti trip lain kita atok main tidur di sini. Okey, jom kita gerak. Lepas ni aku nak gerak ke mana saat aku nak tengok balik. Trip kali ni aku tak ada plan apa langsung. Aku pun tak tahu nak pergi mana. Cuma aku plan aku nak ke Taman Negara aja. Sebab trip kali ni ada 5 Taman Negara. Dan dalam Taman Negara pun ada macam air terjun, ada viewpoint macam tu lah. So aku punya plan macam tu lah. Yang selebihnya tu memang aku tak ada plan apa. Tengoklah macam mana. Memang aku tak buat homework, aku tak buat apa langsung. Cuma yang aku buat homework ada 5 Taman Negara dekat Nakhon Si Thammarat. Yang tu je. Kita pergi pelan-pelan lah. Tengok malam tahu mana kita tidur. Kalau aku rasa aku nak tidur hotel malam ni, aku akan tidur hotel lah. Kalau rasa nak tidur kemah lagi malam ni, aku akan tidur kemah. Tengok dulu macam mana. Tak ada plan. Langsung tak ada plan ni. Okay, jom. Saya nak tunjuk view dekat apa kat depan tu. Dan belakang ni pun ada viewpoint saya aku tunjuk kat bawah. Okay, jom. Kita gerak. Ke mana pun tak tahu. Ni dia geng. Ni pelantar lah. Kita boleh tengok view. Dan dekat bawah ni kita boleh pajak kemah. Dia ada tapak perkemahan dekat bawah ni. So dia ada satu lagi viewpoint dekat sana. Orang dua ramai kat viewpoint tu. Sini viewpoint. Viewpoint dia dekat sini geng. Tu. Dia ada 2 viewpoint lah. Kat dalam Taman Negara pun ada viewpoint. Dekat luar ni pun ada juga viewpoint. Selalunya orang akan main viewpoint sini lah. Sini ramai sikit viewpoint. Sebab dia boleh parking kereta, dia boleh ada tu macam apa gazebo tu dan view cantik lah dekat sini. So dia punya signboard ni dalam sana Taman Negara. Cuaca pun memang cun-cun lah ni kalau ambil gambar ni, cantik lah ni. Destinasi seterusnya tak tahu lagi kat mana. Sekejap aku tengok map lah. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Be you, yeah, only you, only you. Be you, yeah, only you, only you. Lepas ni aku nak gerak ke Namtok Sikit National Park, 30 km dari sini. It's been true for the longest time. Just know that somewhere there's a sign. Either fate or the big sublime.
สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ มาปั๊มตาอุทยานครับผม ตรงนี้ได้เลยครับเข้าเที่ยวด้วยไหมครับ มีน้ำตกอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะ น้ำตกลงไปไม่ไกลประมาณ 70 เมตรเอง โอเคครับผม เข้าด้วยใช่ไหม ครับ ถ้าเข้า 40 นะคะ คน 20 แล้วก็มอเตอร์ไซค์ 20 นะครับ ครับผม40 อันนี้ตั๋วนะครับ ครับผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับ ได้ค่ะ เอาเลยไหมคะ ครับผม โอเคค่ะ ขอบคุณครับ หน่อยดีกว่าค่ะ เพราะว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เพิ่งเติมหมึกด้วย มันก็เลยจะซึม เดี๋ยวมันแห้งช้านิด โอเคครับผม แบบนี้ก็ได้ค่ะ โอเค มันจะได้ไม่เลอะหน้าอื่นด้วยค่ะ ขอบคุณครับ ครับ เดี๋ยวจอดรถขวามือนะคะ โอเคครับผม Okey. Settle, ambil stem Taman Negara. Lepas tu kita masuk pergi tengok ayak terjun sat noh. Okey. Jom, santai-santai. Trip ni santai-santai, tak ada kalut wah. Kodok bedok ah. Tapi dia punya ayak terjun dia bukan ayak terjun yang tinggi tau. Dia ayak terjun yang bertingkat-tingkat tapi dia rendah. Dia bukan ayak terjun tinggi, dia rendah. Sambil-sambil tengok ayak terjun, sambil-sambil explore Lakon Sri Tamarat dan sambil-sambil ambil stem Taman Negara. Tak. Cari jalan nak pergi dekat ayak terjun tu. Dia ayak terjun dia duduk sebelah sana tapi nak kena lalu anak sungai ni. Mau lalu anak sungai basah ha. Pergi tengok jalan belah ni kok boleh pergi. Ayak terjun dia duduk belah tu. Tu saya aku pakai kamera ni lah, zoom bagi hangpa tengok. Boleh pergi dak tau kot ni. Kena lalu anak sungai ni. Aduh, dah lah basah. Malas nak basah ni. Nampak? Dia ayak terjun dia macam ni lah. Tak, aku pakai kamera ni lah, zoom bagi hangpa tengok. Aku malas nak pergi lah. Kalau kau ni nampak jelas ni. So kita boleh mandi atau ni dalam sikit tapi boleh mandi ni. Ayak macam ni elok lah. Sampai ke bawah sana tu. Cuaca redup kan. Dan tak ada orang, tak ramai pun. Ada seorang dua gitu ada duduk mandi. Ayak terjun. Okey, tak. Aku ambil suasana sikit. Tunjuk dekat hangpa. Tak kita sambung perjalanan kita. Sampai. Okey geng, inilah suasana dia noh dekat ayak terjun. Bukan ayak terjun yang tinggi lah, ayak terjun yang rendah dan biasa aja. Selalu untuk main ayak lah dekat sini, main mandi-mandi. Lepas ni aku nak gerak ke Khao Nan National Park dalam 47 km dari sini. Nak pergi tengok satu lagi ayak terjun. Ni ayak terjun ni lawa. Ayak terjun ni dia jenis tinggi lah. Tapi tak tahu ada ayak ke tak. Aku duk harap bagi ada ayak. Bila ada ayak dia nak ambil nak ambil gambar, nak ambil video pun cantik lah sikit. Macam ni kan, ayak terjun ni dia ayak tak banyak. Dia nampak kurang cantik lah. Kalau ayak banyak memang lawa. Pokoknya mai dah bagi hangpa tengok. Walaupun ayak terjun dia tak cantik pada musim lah ni, dia kena main musim hujan lah. Bau lawa, bau cantik. Okey. Ni dia. Namtok Sikit National Park. Dia punya signboard dia. Sekejap aku main ambil gambar sini lah. Ambil gambar, ambil video sikit. Lepas tu kita gerak ke satu lagi Taman Negara. Let's go. Ni parking tu ni lah. Trip santai-santai kali ni. Trip tak kalut. Habis santai ni.
Tak geng, isi minyak ah. Minyak nak habis. Minyak nak habis, kena isi minyak ni dekat dia punya mesin ni. Ni 95, sana 91. Ni 95, 1 liter 42.99 baht. Yang 91 pula 41.99 baht. Daripada nak habis tengah jalan sekejap lagi, baik aku isi dulu. Tengok boleh berapa liter. Tapi nak isi sikit lah. Abuan jumpa stesen minyak lagi kan. Cari duit dulu. Ambil duit sahabat. Kita buh 50 baht cukup lah. Boleh 1 liter. Jadi lah 1 liter. Bubuh lu. Bubuh kat sini rugi. Minyak mahal. Bubuh kat stesen minyak baru 30 berapa baht lah. Ni 42, 43 baht. Ui, macam apa dia tak masuk. Kalau macam tu, kita try tengok 91. 91 tak apa. Kita pergi boh kat sana 95. Nampaknya nak buat pasal. Apa 50 mampus aku ni. Apa? Mampu dah. Tak boleh bubuh. Tak apa. Sekejap kita pergi bubuh dekat kedai runcit. Pokok kedai runcit boleh ada minyak botol. Tak tahu pasal apa. Duit 50 baht tak boleh masuk. Dua-dua mesin tak boleh masuk. Tahu pasal apa. Tak apa. Baik lah. Mau habis tengah jalan kita tolak lagi. Baik-baik dah. Okey, jom sambung. Ada lagi dalam 2 km sampai mesin tak lewat pun. Okey, jom gerak.สวัสดีครับปั๊มตราทะยานครับ ครับขอบคุณครับ ข้าวเที่ยวด้วยไหมคะ ครับ ข้าวเที่ยวด้วยไหมคะ ครับผมเท่าไหร่ครับ เก็บ40 บาทพอข้าวพวกนี้นะ Tadi ada masalah sikit pasal harga. So tadi dia charge aku 40 baht untuk masuk. Tapi tak apalah. Tiba-tiba dia nampak motor aku. Motor plate Malaysia. Lepas tu dia nak ambil 200. Bila dia ambil 200, aku bajet. Aku trip kan trip bajet sikit kan. Jadi aku ambil keputusan aku tak masuk lah pergi tengok air terjun. Tapi apa-apa pun nanti aku letak gambar bagi hampa tengok air terjun tu. Tapi tak apa. Dapat dah stamp Taman Negara. Settle dah untuk kawanan. Stamp yang ketiga pada trip kali ni lah. So tak ada apa dah. Kita gerak lagi. Tapi tempat lain. Tapi air terjun dia tak jauh geng. 150 meter lah dari sini. Dari tempat parking motor masuk ke dalam. Tapi dia punya harga sampai 200 baht. Aku tak masuk aku. Awal tu dia ambil 40 tak apa lah. Kali dengan orang, kali dengan motor masuk 40. Lepas tu dia nampak motor aku motor Malaysia. Jadi dia charge 200 untuk warga asing, foreigner kan. Tapi 200 rasa macam tak berapa nak ni sangat. Tak apa nak berbaloi aku nak masuk. Jadi aku ambil keputusan aku tak masuk lah. Aku ambil balik duit tu 40 baht. Lepas tu aku nak keluar pada sini. Nak pergi isi minyak. No? Tapi tak ada apa lah. Okey lah. Buat trip bajet kan. Aku tak serius sangat. Kalau aku nak main tidur kat sini mungkin lah. Tapi dah aku tak tidur. Aku nak masuk main tengok air terjun je. Apa-apa pun pergi cari minyak dulu. Minyak tak apa-apa nak cukup dah ni. Rapat gila dah ni minyak. Yang naman khaiไหมครับ น้ำมันนั่นนั่นบอกกูมันนั่น พอดีว่าผมยอด50 บาทหรือเกี่ยวมันยอดไม่ได้ เพื่อ มันยอดเข้าไปไม่ได้มันทิปหรอก ยอดตูไหน สั่ง2ตู้เลย ดีตรงไหนอ่ะ นี่ข้างหน้านี่ ตูนี้เหรอ ครับ คือมันดีดออกเหรอ ครับสั่ง2ตู้เลย ลาเอาไปไหนไปยอดนะเอาเรียนกันได้เหล็กเรียนไหน เหล็กเหรียญก็ได้ครับ เอาใส่กี่บาท เอาเส้น10 บาทพอพี่10 บาทมีเลย
Okey. Dah lah minyak pun dah habis. Taman Negara pun tak boleh nak masuk. Dia tak pergi masuk terus tadi. Aku abang kata nak masuk pergi ambil gambar kan. Tak bagi yo. Kata saya nak masuk saat nak pergi ambil gambar. Oh tak boleh, kena bayar dulu 200 baru boleh masuk. Tak apa, aku kata aku ambil balik lah duit yang aku bayar 40 baht tu aku ambil balik. Lepas tu kata aku tak mampu lah nak bayar 200 baht. Lepas tu aku pulak tu ya. Aku malah nak ni lah, nak bergaduh kan. Padahal nak masuk pergi ambil gambar kat signboard tu lah, aku nak ambil gambar. Lepas tu nak buat video TikTok sikit kan. Tapi dah dia tak bagi. Tak mau nak kata apa. Tak apa. Tak ada masalah, janji dapat dah cop Taman Negara. Sebab misi aku nak dapatkan cop Taman Negara. Okey, boleh masuk lah. กรุณานำหัวจ่ายใส่ถังบีบหัวจ่ายค้างไว้ แล้วกดปุ่มจ่ายน้ำมัน Okey. 50 baht boleh 1 liter lagi. Ya. Okey. ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ Okey, boleh dalam 1.16 liter untuk 50 baht. Nak kena pergi tukar ambil duit siling mah. Baru dia mau telan. Tadi duit 50 baht duit kertas tu dia tak mau nak telan. Mungkin duit baru kot. Okey, settle. Nak pergi mana lagi aku lah. Aku plan nak main tengok ayak terjun. Tapi dah tak boleh masuk. Dia nak pergi mana lagi. Nak tengok map dulu. Awal lagi ni pukul 2.30 tu. Aku tengok dulu. Nanti gambar ayak terjun tu aku akan letak dalam ni lah noh. Bagi hampa tengok. Nak pergi mana. Sat noh aku cari dulu aku nak pergi mana lepas ni. Sat lagi aku beritahu. Okey? Sat aku cari tempat nak pergi sat. Okey gang, lepas ni aku nak gerak ke Wat Khao Khun Phanom. Dalam 45 km dari sini. Seems we got stuck in a daydream. Going blind is following the routine. What if we just stop for a minute and breathe? Why we're all struggling upstream and fighting for a get rich quick scheme. Okey gang, aku dah sampai di Wat Khao Khun Phanom. Ni dia. Payah sebutan dah. So ni dah suasana dah. Kat sini dia ada gua dan kita masuk tengok gua lah. Lepas tu dia kena naik tangga. Tangga dia lebih kurang dalam 200 lebih anak tangga untuk sampai di gua. So jom kita seksakan diri, kita naik pergi tengok gua. Cantik ke tak cantik kat dalam? Dan aku tengok gambar tu macam cantik, tapi kita tengok dengan mata kasar lah. Okey, jom jalan kaki masuk dalam. So kita akan start dari sini lah. Ni kita jalan kaki dari sini dan dia ada tangga. So kita akan naik sampai ke atas lah. Total semua dia ada 200 lebih anak tangga. 200, tak tahu 200 berapa tadi pakcik tu bagi tahu. So kita kena naik sampai atas. Jom kita naik. Dia buka sampai pukul 5.30 petang. Tu ada signboard. Sampai pukul 5.30 petang. So mungkin pintu ni akan tutup lah kat atas ni. Okey, jom kita naik. Tadi naik 245 nak tangga total semua. Tapi aku nampak signboard tu macam 244. Tapi bila naik sampai ke atas tu jadi 245. So dekat sini dia ada viewpoint lah. Sebelum nak masuk gua, dia ada viewpoint sini. So dia akan nampak Wat dekat bawah tu lah. Dan pemandangan dia luas dekat sana. Depan sana mungkin hutan ataupun perkampungan lah. Tapi tak berapa nak nampak sangat rumah-rumah kat depan sana. Sebab pokok-pokok tinggi sangat. Okey, jom masa untuk kita masuk dalam gua. So naik sampai hujung lah. Gua dia duduk bawah, tangga bawah tu. So kat atas ni dia ada dia jadi macam bilik kot ni.
bilik. Kat dalam ni mungkin bilik lah. Dan mereka buat perhiasan dengan pinggan. Ni pinggan. Dan dekat sana ada gua lagi tapi ada pintu tutup. Oh, dekat dalam ni ada. Dalam ni ada gua lagi kot. Asalnya boleh masuk lagi tapi depa kunci pintu lah. Tak boleh masuk. So gua yang boleh masuk di bawah sana. So kita turun dan kita masuk gua. Kalau tengok dalam gambar tu memang cantik. Okay geng, lah ni aku duduk depan pintu gua. Tapi hangat, nak buang jaket tak? Okay, ni belakang ni pintu gua. Jom kita masuk di dalam. Pergi tengok. Ada lampu ni. Cerah. Okay, jom. Okay, lah ni aku duduk depan. Bukan depan lah, dalam gua dah. Tapi dia ada 2 lubang ni. Kat sini ada 1. Lepas tu kat sini pun ada 1 lubang. Yang ni Nang Chi Cave. Yang satu lagi Takfa. Kita masuk yang ni dulu. Nang Chi. Okay, jom. Kita masuk pergi tengok sama-sama, okay. So dalam dia agak kelam sikit. Kena buka lampu sikit. Okay. Aku nak masuk pergi tengok. Gua ada lampu tapi lampu dah tak terang dah. Malap dah lampu. Gua dia boleh ni, dia boleh naik. Dia ada lubang ni. Dan sini pun ada lubang. Okey. Asalnya tempat Sami ni untuk tapar. Okey. Kelam sikit sebab lampu dia dah rosak kan. Biasa nak turun balik. Kelam sikit tau ni. Okey. Cari jalan tu. Kelam. Jom. Kita pergi satu lagi. So ni dia lah mungkin tempat Sami bertapar dulu ni. Sebab dia ada meja, ada kursi tau ni. Tapi lampu tak ada. Okey, jom. Kita keluar. Ni lubang dia. Lubang kecil halus ya. Okay. Jom kita pergi satu lagi. Takfa Cave. Jom kita masuk gua sebelah tadi ni. Dia tangga curam lagi kan. Tapi boleh turun lah saat nak turun pelan-pelan. Turun tengok. Penuh. Ni cantik. Okay. Dia gua dalam. So kita turun pelan-pelan lah. Dalam gua ni dia ada kelawak tapi tak berbau, tak kelawak ni. So ni dah dalam gua dah. Gua dia ada lubang kat atas. Ada lubang cahaya dan kita boleh turun sampai ke bawah ni lah. Keadaan dalam gua, suasana dalam gua. So gua dia memang tinggi dan dalam kan. Tapi ada kelawak. Berpeluh aku masuk dalam ni. Tak ada angin. Dia berkuak. Dan tangga curam. Lepas tu ada lubang kat atas ni. Okay. So dia punya macam ni lah suasana dia dah. So mungkin ada lah kot Sami-Sami yang duk main bertapar dalam ni kan. Tapi untuk aku, kalau hampa tengok video aku banyak duk pick up pasal agama tau. Hampa tengok sebagai tempat pelancongan. Aku cuma nak main tengok gua. Aku tak cakap pasal agama apa semua tak. Kalau hampa nak main, hampa main layan gua dekat sini. Boleh masuk tengok gua. Tengok alam semula jadi. Memang cantik gua ni.
Ni kalau hujan ni basah habis ni. Kawasan bertakung ayak ni kalau musim hujan ni. Sebab dia tak ada lubang keluar ayak. Tu lubang. Okey, jom. Lepas ni aku rasa aku nak cari bilik kot untuk hari ni sebab letih lain macam ni. Dari pagi sampai lah ni hangat, letih. Tak mahu nak pecah kemah, nak tidur bilik lah lagi tengok cari resort kat mana murah-murah. Lepas tu tidur 1 malam. Dan esok kita sambung lagi perjalanan. Jom, kita jumpa dekat Hak. Lepas tu kita pergi cari resort. Tak tahu lagi resort kat mana, saya ikut cari dulu. Okay, ni suasana dah. All I wanted was a little connection, but they only care for their own reflection. I tried to blend in, but I'll never be like them. Out here, I'm someone else. Gang, dapat dah bilik untuk malam ni. Payah nak cari bilik semua. Bilik penuh lah. Okay, jom masuk tengok bilik. Tadi dia punya owner dah buka lampu, buka apa semua dah. Kunci pun tak ada oi. Dia tak bagi kunci. So bilik dia macam ni lah. Okay, bilik dia besar macam ni lah. Dan ni bilik Ayak. So satu malam dia bagi 500 baht, tapi payah nak dapat bilik dia. Kopi, merata, tanya merata, semua full, semua penuh. Tak tahulah apa yang penuh, mungkin Valentine sama kot. Lah ni 14 bulan. So mungkin itulah sebab tu yang penuh. Okey, dapat dah bilik. Yeay. Lah ni aku berada di daerah Nopitam. So tak ada apa dah. Kita jumpa esok pagi. Esok pagi kita pergi air terjun dan kita sambung balik untuk ambil stem Taman Ngerah. Dapat dah bilik. Okay, good night. Bye-bye.
my grid sometimes, I migrate sometimes. All my friends are saying that I waste my time, that I waste my time. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go. And here's the key: be you, yeah, only you, only you. Be you, yeah, only you, only you.
Selamat pagi, hari keempat perjalanan aku di Thailand dekat Nakhon Si Thammarat. Lah ni aku ada dekat campsite Wailalap University. Tuh, asal macam nak hujan ni. Malam tidur seorang geng. Dekat campsite ni tak ada siapa. Tapi ada seorang berada tu, dia naik garek tapi dia duduk belah tu. Belah hujung sana. Oh, hujan turun dah. Okey, suasana dia lebih kurang macam ni lah. Dia punya campsite dia tak ada siapa lah. Aku seorang, lepas tu ada brother tu tapi dia duduk jauh. So jom aku nak kemas kemah geng. Hujan dah ni. Tak boleh basah habis aku punya kemah. Oh jam, hujan turun dah. Okay jom. Jom. Kemas kemah dulu. Oh jam kalu. Okay, bawa kemah lari dulu geng. Oh tak boleh lah. Dia basah air payah. Tu dia ada apa, macam dewan kat sana. Bawa pergi sana. Sekejap lagi ambil barang kain pula. Tak boleh ambil benda yang basah dulu. Bok apa semua tak apa. Tak basah tak apa. Yalah. Ni basah nak lipat payah ni. Okey. Apa-apa pun sekejap lagi bagi aku kemas barang dulu. Duk pegang kamera payah. Aduh awal dia hujan. Tak ada nak buat apa. Okey tak. Noh. Apa-apa lagi kita jumpa lain. Kemas ni. Okey geng. Dah lipat-lipat ni kemah. Tapi ada lagi tau barang dekat tapak campsite tu. Tak ambil lagi. Duduk dalam top box. Lepas tu ada beg waterproof tu, tak tahu masuk ayak ke tak beg tu sebab aku tak lock pun. Aduh. Hujan. Bila hari ni dia bagi awal pagi tu. Tak dan. Tunggu hujan berhenti tak. Sekejap aku nak pergi ambil barang dekat tapak campsite tu. Hujan dah berhenti dah. So aku pun dah mandi dan nak keluar pada sini lah. Tadi aku sajalah tengok dalam Google Map kan. Tengok ada skywalk dekat sini, Bota Sky Tower. So nak pisah lah, tak jauh lah. Dalam 100 meter lah depan ni. Tak tahulah belah mana. Jadi kita ikut map lah. Lepas tu ada 2 ayat terjun lah. Hari ni aku nak pergi dalam Taman Negara Khao Luang. Tak mau nak cakap banyak, jom kita gerak. Okey geng, dah sampai dah. Tak jauh lah, 1 meter dari campsite yang aku tidur semalam ni. So motor tak boleh nak bawa masuk. Dia kena parking kat ni. Ada tapak parking tu ni. Tu motor parking kat sana. Kereta apa semua parking kat sana. Dan kita jalan masuk kat ni lah. Dia punya skywalk dia duduk dalam ni. Tadi kalau baca signboard tu dia ada bayaran lah. 20 apa ni, 20 baht ke 25 baht dah. Ni dia punya skywalk dia. Okey, jom pergi beli tiket tu. Aku dah masuk ke dalam ni lah. So ni dia punya checkpoint dah. Banyak sangat kot. Okey, dan tadi aku beli makanan ni lah. Dalam ni dia ada rosa. Ada tak apa lagi tak tahu. Tapi tak kalau nampak depan ni rosa. Bayaran masuk 35 baht dan dia punya makanan 20 baht. Jom bagi depa ni makan tak. Oh, dah mai dah. Oh, dia besar. Jom kita naik pergi tengok view dekat atas. Cuma satu benda geng, drone tak boleh terbang dekat sini sebab dia kawasan universiti. Dia kena minta kebenaran dulu lah. Kena buat surat minta kebenaran untuk terbang drone. Depa bagi baru boleh terbang. So kita tak boleh tengok view dari atas lah. Kita naik tangga. Lepas tu tengok view dekat atas sana. Pandai dia buat ni. Okey lah, 35 baht
kalau ikut dalam dia punya papan tanda dekat depan tu kan, dia tulis 20 baht. Tapi 20 baht tu untuk student. Macam orang luar macam kita ni 35 baht lah pecah. Dan makanan haiwan 20 baht. Okey, dah sampai dah. Ni dia punya titi dia kan. Tu. So jom kita jalan pelan-pelan. Sampai ke hujung sana tu. Okay geng, jom kita jalan dekat titi gantung ni. Dia bergoyang bergoyang ni. Ni dia punya tasik dekat campsite tu. Dia duduk belah ni lah, tasik dah. Kita nampak tasik dan campsite duduk depan sana. So kita boleh jalan kaki lah main dekat dia punya skywalk ni. Tak jauh, dalam 1 meter lah geng. Time ni hangat sikit lah. Kalau hampa nak main pun hampa kena main waktu petang lah. Baru dia punya cuaca dia tak panas sangat. Dan petang-petang tu pun ada kat tasik ni dia produk kayu tu. Kayak dengan kayu hitik. So kita boleh tengok dah dari atas skywalk ni. Memang nampak lah. So jom, aku nak turun dan nak pergi ke hub. Saya kita nak pergi ke ayak terjun pula. Ada 2 ayak terjun ni. Tapi kalau tengok ni ada pokok hujan ni. Harap-harap tak hujan lah. Cuaca pun hangat. Lah ni lah hangat. Tadi tak tahu macam mana. Macam kena pagi tadi kan. Awal tu cuaca elok lah. Lepas tu dia sekali demai dia bagi terus. Tak dan aku nak angkat kemah apa-apa. Jom kita turun dan pergi jumpa dekat hub. Kita gerak ke ayak terjun. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Okey kan, baru isi minyak tank ke berapa tak tahu lah. 77 baht dan ada lagi dalam 10 km sampai ayak terjun IKEA. Jom sambung. Sky meets the ground and draws a line. It's been true for the longest time. Just know that someone. Okey, aku dah sampai dah di ayak terjun IKEA. Ni dia punya suasana dekat ayak terjun dia. So tu ayak terjun dia bukan jenis yang tinggi lah, tapi boleh mandi kan kat ni. Ni dia ada kolam mandi ni. Lepas tu dalam ni ada ikan lah. Dan yang best dekat sini dia boleh kita sliding turun. So aku nak jalan pergi bagi hampa tengok tempat yang depa duk sliding turun tu bila mandi kan. So tu dia. Bila mandi depa sliding turun ni. Duk celah tu. Celah batu. Depa akan sliding situ lah. Situ turun ke sini. Dan sini dia jadi macam kolam ni. Dia boleh turun terus sampai sini lah, sampai bawah ni. Okey, sini nampak jelas sikit lah. Dia punya ayak terjun dia. So ni dia di belakang aku ni. Tu dia. So ayak dia akan turun celah-celah batu lah geng. Dia bukan jenis tinggi tau. Sampai ke bawah ni. Dan dia boleh slider sampai ke bawah sana. Ni start dari sini sampai ke bawah sana. Lepas tu ada kolam bawah sana. Ayak terjun sini memang boleh mandi. Cuma dia banyak batu lah. Batu ni besar saiz-saiz nala semua ni. Saiz besar semua. Dia boleh duduk ni, duduk lepak kan. So situ ada ayak terjun yang mini punya. Kat atas tu pun ada lagi ayak terjun. Dia akan turun celah-celah batu lah. Aku nak duduk lepak sat geng. Ambil suasana sikit dekat sini. Harap-harap tak hujan lah. Sekarang kita sambung. Kita pergi lagi satu ayak terjun dalam kawasan Taman Negara ni juga. Taman Negara Kowloon. Dah duduk lepak tak? Dan dekat atas sana dia ada tempat parking lah. Tempat parking. Lepas tu dia turun tak jauh lah. Dalam 10 anak tangga lah. Turun ke bawah ni dan jumpa terus ayak terjun. Jom aku nak duduk lepak tak? Saya kita keluar pada sini. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Don't let them. Okey geng, jom. Aku nak gerak ke satu ayak terjun lagi dalam kawasan Taman Negara ni juga. Ayak terjun Hom Lok. Okey. Jom. Kita gerak.
let's go. Alright geng, dah sampai. Jom kita jalan pi dekat air terjun Promlok. So motor parking dekat tu, ada tempat parking motor kereta. Dan kita kena jalan masuk lah. Dekat air terjun ni memang tak boleh mandi. Kalau hampa nak mandi, hampa kena turun dekat bawah sana, depan tempat parking motor tu. Dia ada tempat untuk mandi lah. Tapi dekat atas ni memang tak boleh, tidak dibenarkan. Tadi staff dah bagi tahu lah. Dan kita akan jalan tepi air terjun ni lah. Ni musim yang air tak banyak tau. Kalau air banyak ni terah kan. Mereka siap pasang signboard apa semua lah. Oh, tali ni tak bagi orang lalu. Okey geng, ni dia punya laluan nak naik ke air terjun Promlok ni lah. Tapi dah tak boleh sebab dia ada masa-masa dia. Ni waktu pagi dia ada pukul 10 sampai pukul 12. Lepas tu waktu petang dia ada pukul 1 sampai pukul pukul 3. Kalau nak naik ni dia kena pakai staff dekat sini untuk bawa naik. Memang tak boleh naik lah. Okey, cuma kita boleh tengok air terjun dekat bawah ni je. Tak boleh naik, tak ada rezeki lah nak nak naik ke atas tengok air terjun. Tak apalah, tengok air terjun depan ni pun tak apalah. Okey dah ni. Dia punya air terjun dia pun tinggi. Dan kawasan ni memang tak boleh main ayak kan. Dia pun letak signboard dah memang tak boleh main ayak. Memang tak boleh mandi dekat area ni sebab dia punya ni bahaya ni, batu-batu ni, batu lincin ni. Ini kalau turun ni turun sampai ke bawah ni. Ataupun mungkin dulu ni ada orang mati dah kot dekat sini. Tu yang depa tutup terus, depa tak pergi mandi dekat atas ni. Kalau nak mandi semua kena mandi kat bawah, kat tempat parking motor, parking kereta tu. Okey geng, jom kita tengok air terjun di belakang ni. Ni dah air terjun Promlok. Ketinggian dia dalam 40 ke 50 meter lebih kurang tu lah. Dan sebenarnya dia ada atas lagi, tapi kita tak nampak dah. Tahun ni pun cantik dah ni, tak sanggar dah ni. Habis meter dah tahun ni pun. So air dia taklah banyak sangat dan dia turun sampai ke bawah ni. Bawah ni dia ada kolam ni lah. Dan kolam ni agak dalam kot lah. Dan dia turun sampai ke bawah sana. Dan memang tak sesuai lah untuk mandi sebab dia punya batu ni batu lincin. Dia kalau dia turun sampai ke bawah tu. Dan air dia pun laju lah, dia turun mah. Berjaya sampai. Dan lepas ni aku nak keluar pada sini. Mungkin nak masuk pi dalam pekan Nakhon Si Thammarat, dalam bandar dia. Dan pi jumpa Brokin sebab tadi ada Brokin telefon aku. Dia beritahu kata dia ada di dalam bandar Nakhon Si Thammarat. So mungkin aku akan pi jumpa dia malam ni dan tidur dengan dia lah. Duduk dengan dia malam ni. Esok ni baru kita sambung balik. Esok ni mungkin aku plan nak ke satu taman negara lagi, last Nam Tok Yong. Last taman negara untuk trip kali ni lah. Aku kata tak apa dah, aku nak duduk lepak tak ni, layan air terjun ni sambil-sambil ni. Harap-harap tak hujan lah, ada pokok hujan ni. Ni dah dia ada tanda ni lah, tanda King Bhumibol pada tahun 1959, 15 bulan 3. Lepas dia dah main sini lah. Tapi aku duk cari dia punya logo dia punya tanda dia dekat batu air terjun ni, tak tahu duk tahu mana. Aku duk cari tak jumpa. Tapi dalam ni dia ada tulis lah ni. Ni dia punya logo dah. Dia punya tanda dia lah. 15 bulan 3 1959. Raja King Rama ke-9, King Bhumibol. Tapi tak tahu dia punya logo tu, aku nak zoom bagi hampa tengok pun aku tak tahu duk tahu mana. Okey, jom hujan dah. Kita balik pergi dekat Hak dan kita masuk ke pekan Nakhon Si Thammarat. Malam ni nak pergi tidur di pekan Nakhon Si Thammarat. Nak basuh baju apa ni sebab basuh ni kena hujan. Okey, jom kita pergi jumpa dekat Hak. Seems we got stuck in a daydream. Going blind is following the routine. What if we just stop for a minute and breathe? Okey geng. Aku dah sampai dah di hotel. So jom pergi check in dulu. Check in dulu. The ones that I need. What have we become? You go now.
Okay geng, aku dah dapat dah bilik untuk malam ni. So aku check in di bandar Nakhon Si Thammarat lah. Bilik dia harga 500 baht dan ni dah dia punya bilik dia. So ada katil lah dan aircon, TV, lepas tu bilik yak dah macam ni. So awal tu aku nak pergi tidur dengan Broken, tapi Broken dia ada dia punya sepupu dia main sekali. So aku buka bilik asing lah, tidur seorang malam ni. Dan saya nak pergi makan dengan Broken, dah sembang dengan dia dah, kata nak pergi makan dengan dia. Dan esok ni aku nak gerak ke satu lagi Taman Negara, Nam Tok Yong kot kalau tak silap aku lah. Last Taman Negara lah, dah dapat 4 dah semua, tinggal satu lagi last untuk trip kali ni. Okay, so tak ada apa dah kot. Lah ni pukul 6 petang. Bilik 500 dekat sini. Okey. Kita jumpa esok pagi. Okey, good night. Bye bye. Oh, bateri pun nak habis. Okey geng. Lah ni pukul 8.45. Lebih kurang lah. Ni waktu Malaysia tau. Aku set waktu Malaysia dekat handset ni. So ni dia Broken berada dengan aku. Ni dan kami nak keluar makan lah. So ni dia. Hello bro. Hello. Ya, berapa hari lah dekat sini? Saya selama 3 hari dah. 3 hari ya. Bila Saya akan mai 1 minggu lah. Oh dia. Itu. Okey. So duduk sini 1 minggu lah. Bawa balik. Ya. Lah ni dah 3 hari dah. Ke 4? 3 no. Ya. Lepas tu ada 4 hari lagi. Okey. Ni kita nak pergi mana? Kita pergi makan lah. Saya nak makan pangangkung lah. Sotong Okey. lah, udang lah. Biasalah, ayam lah. Saya sebenarnya saya mai jumpa kawan kat sini. Oh. Hari tu IP dia punya kedai, tapi lepas itu ini 2-3 hari ya, dia banyak sibuk. Ada pesta makan kat sini. Okey. Bro duduk sini yalah, tak pergi mana? Tapi mana? Lepas ni balik ni ano. Saya duk fikir nak pergi Suratani juga, tapi tengok macam mana lah. Tengok, tengok bajet dulu. Okey. Okey geng, jom aku nak keluar makan dengan Broken dan esok lah kita jumpa balik. Okey. Makan tak rakam lah, no. Kita jumpa esok lah. Okey. Okey geng, selamat pagi. Okey, hari ni hari ke-5 aku berada di Thailand lah. Dan ni aku berada di Pekan Nakhon Si Thammarat. So aku tidur di sini dengan jumpa Broken semalam ni. Okey, lah ni pukul 11.23. Ni aku set waktu Malaysia tau. So untuk hari ni aku ada 2-3 tempat aku nak kutip. Salah satunya air terjun lah. Air terjun, pantai, lepas tu ada kafe, campsite. So cuaca ni agak mendung sikit ni. Pagi tadi hujan lah. Pagi tadi hujan, semalam pun hujan juga. Jom kita gerak ke checkpoint yang pertama untuk hari ni, air terjun. Tapi sebelum tu aku nak pergi makan dulu lah. Okay, jom kita gerak. Okay geng, jom kita makan dulu. Settle dah makan, jom aku nak gerak ke air terjun Wang Mai Pat, 28 km dari sini. Jom kita gerak. Seems we got stuck in a daydream, going blind is following the routine. What if we just stop for a minute and Alright geng, aku dah sampai dah di air terjun Wang Mai Pat. Kita boleh parking motor dekat sana. Ada tempat parking motor dan kita jalan masuk lah. Dalam 50 ke 60 meter untuk jumpa air terjun dekat dalam sana. So dia boleh mandi lah. Tepi-tepi ni ada ikan banyak oi. Tu. Ni dia punya suasana. So boleh mandi kat ni. Boleh mandi bersama-sama dengan ikan sungai. Dan sini ada macam kedai runcit dah. So sini ada mini air terjun. Dan kat dalam sana tu ada ikan guys. Tu dia banyak ikan. Oh ni dah. Banyak ikan tu.
So kita boleh mandi bersama dengan ikan ni lah. Best juga suasana dekat sini. Ni dia kawasan kolam ni boleh mandi lah kat sini. Dan air terjun dia duduk atas sana kan. Tu dia ikan tu, nampak ikan tu. Dan sepanjang sungai ni kita boleh mandi lah sampai ke hujung belah depan sana tu. Dan kat bawah sana tak ada ikan lah. Ikan dia duduk atas sebelah sini. Ni dia besar-besar saya dah. So suasana dia macam ni Kena jalan kaki masuk dalam macam aku kata tadi lah 50 ke 60 meter macam tu untuk sampai dia yang terjun dekat atas sana. So jom kita jalan lagi kan. Dan belah belakang ni pun ada bilik ayak tu untuk nak salin baju apa semua. Dan kita akan jumpa mini ayak terjun dekat sini. Tapi tahun ni bahaya sikit lah kalau nak mandi pun. Dan ayak terjun dekat sini dia tak ada bayaran okay? Dia free. So jom kita tengok dekat atas lagi. Ni dia bahaya sikit tahun ni. Basah ni. So kena hati-hati lah. Ni dekat sini kita akan nampak lah mini ayak terjun dekat sini. Dan agak bahaya lah kalau hampa nak mandi dekat sini. Dia boleh turun sampai sana. Tapi dekat sana tu boleh mandi kan bersama dengan ikan. Sekejap kita tengok ni ayak terjun dekat depan ni. Tak jauh lah. Kita duduk depan ayak terjun. Lincin. Ni dah ayak terjun duduk depan aku ni lah. Aku tunjuk kat bawah. Okey. 1, 2, 3. Jom kita layan ayak terjun Wang Maipat. 1, 2, 3. Jom tengok view. Ni dia ayak terjun dia. So ayak terjun dia memang tak ada ayak geng tu dekat atas sana tu. Dia turun mai dalam 30-40 meter lah. Dia turun mai sampai ke sini. Dia ada kolam sini tapi kolam ni tak boleh mandi tu. Depa ada bor dia punya banner tu tak boleh mandi. So agak dalam ni bahaya ni. Dia ayak pusing. Alright, lebih kurang macam ni. Kita keluar pada sini dan kita pergi belah pantai. Pantai lah. Untuk trip kali ni pantai last kali. So aku camping dan mungkin aku akan patah balik untuk camping di sini. Tapi tak tahu lagi. Kalau tak hujan aku akan camping di sini. Kalau hujan mungkin aku akan buka resort, check in resort dan tidur satu malam dekat sini. Sebab aku rasa rugi lah kalau aku main sini dan aku tak tidur di sini. Sini kawasan Kiriwung. Dan dia ada satu tempat lagi, Lansaka. Memang suasana dekat sini memang best. Dan kawasan sini antara kawasan yang udara paling terbaik sekali lah dekat Thailand. Alright, itulah plan aku. Aku nak patah balik ke pantai dan akan patah balik ke sini untuk tidur di sini. Asal rugi kalau tak main tidur di sini. Ni dah ayak terjun dah. Sampai. Okay geng, aku rasa aku macam nak tukar plan sikit lah geng. Sebab belah ni hujan, nak keluar tak boleh ni. Hujan lebat lepas tu dari sini nak ke dia punya pantai tu ambil masa lebih kurang dalam 2 jam lebih. Lah ni dah dekat pukul 4 dah ni. So kalau pi 2 jam pukul 6 sampai. Lepas tu nak patah balik main sini pula kan 2 jam lagi. So mau tak mau pun pukul 9 pukul 10 baru nak sampai di sini. Dengan cuaca macam ni kan tak apa nak best lah. Nak naik motor sejuk. So mungkin aku tidur di sini lah di Kiriwung ni. Esok pagi baru nak ke sana ke pantai tu. Dan sebelum nak ke pantai tu mungkin aku akan ke Taman Negara dulu lah. Ada satu stamp lagi yang tak settle. Taman Negara Namtok Yong. Satu last untuk trip kali ni lah. So memang tak boleh pergi mana ni, hujan lebat ni. Lebat selebat-lebatnya ni. Okay. So aku punya plan macam tu lah. Aku nak tidur di sini. Nak tidur kat sini satu malam. Esok ni baru gerak ke sana. I just wanna get you on my grid sometimes, on my grid sometimes. All my friends are saying that I waste my time, that I waste my time. I don't wanna tell you, don't know if you care. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed. Burning temptation, I just cannot hide it. Dah sampai dah. Nak settle pasal tempat tidur sat.
Okey geng, dapat dah tempat tidur untuk malam ni. So aku pacak kemah dekat Dewan ni lah. Dia dah macam Dewan ni. Ada bilik dekat sini, ada bilik resort, tapi harga dia 600 baht. So aku tanya dia ada ke tak tempat untuk nak pacak kemah dekat sini kan. Dia punya owner dia kata ada, tapi dalam Dewan ni lah harga dia 150 baht untuk satu malam. So aku decide pacak kemah dekat sini lah, senang. 150 baht lah kan, daripada nak ambil bilik 600 baht, harga tinggi sangat. So aku minta dia untuk pacak kemah kat ini lah. Dan dia bagilah 150 baht, tapi ni menatang ni banyak sangat ni. So bilik ayak dia duduk bawah sana, dan depan sini dia ada sungai lah. Ni, tapi tak nampak lah waktu ni, tak nampak. Esok pagi aku tunjuk kat abah dia punya ni lindung sikit ni, lindung pokok, lindung apa ni kat bawah ni. Malam ni aku tidur seorang. Ni aku bawa barang semua mai tok ni lah. Dah dia bagi ayak ni 2 botol, lepas tu tisu apa dia bagi. Dia punya suasana dekat sini, kat Dewan ni, dia macam Dewan lah. Dewan terbuka, lebih kurang macam tu lah. Dalam ni aku berada di Lansaka, daerah aku kalau tak silap aku lah. Awal tu aku nak tidur di Kiriwong, tapi Kiriwong dia punya campsite dia mahal sangat. Ada yang 250, ada yang 200, ada yang 300 pun dah, 300 baht. Jadi agak tinggi sikit, dan bilik dia dekat sana semua harga ribu-ribu kat atas semua. 1,200, 1,500, 2,500 baht lah, baht. Tak mampulah aku nak bayar untuk tidur satu malam. So dapat pacak kemah macam ni pun tak apa dah, 150 baht kira paling murah dah aku dapat. Yang lain semua 200 ke atas. Dan esok ni aku plan nak ke Taman Negara. Ada satu lagi Taman Negara yang perlu aku ambil stamp. Dan last lah untuk trip kali ni, Taman Negara Nam Tok Yong. Dekat ni lah, tak jauh lah. Lepas tu ada satu pantai lagi aku nak pergi. Dan selepas tu tak ada apa dah. Trip esok ni mungkin hari lah untuk trip kali ni. Tak ada apa dah, kita jumpa esok pagi. Dapat dah, tempat tidur untuk malam ni 150 baht untuk satu malam. Okay, so kita jumpa lagi esok pagi. Good night, bye bye. Alright gang, selamat pagi. Hari ke-6 aku berada di Thailand, di Nakhon Si Thammarat. So sekarang ni aku berada di daerah Lansaka. Aku tidur dekat sini lah semalam. So dekat sini dia resort tau, dia bukan campsite. Semalam ni sebab dia punya resort dia harga tinggi sangat, 600 baht. So aku minta untuk pacak kemah dekat dia punya macam Dewan terbuka tu lah. Dia bagi 150 baht untuk satu malam. Dan dekat dia punya resort ni pun ada sungai. Ni kat depan aku ni ada sungai lah. So pagi ni aku nak mandi dekat sungai ni lah, bagi hampa tengok suasana sungai dekat sini. Dan cuaca hari ni memang agak mendung kan. Ni, dia hujan dari pagi tadi, dari subuh tadi tu. Dia hujan, lepas tu baru berhenti ni, habis basah. Nasib baik lah aku pacak kemah dekat dia punya Dewan terbuka tu. Jadi kemah aku tak basah lah. So kena turun ni lah. Ni. Oh, ngam-ngam hujan turun. Ngam-ngam pula geng, hujan turun. Ni, dia punya sungai ni lah. So Sat, aku nak tunggu tengok Sat, kalau hujan turun lebat, mungkin aku tak mandi dah kot, sebab takut kepala ayak nanti kan. Tengok Sat, tengok keadaan Sat. Baru plan nak mandi dekat sungai ni, hujan pula dah. Okay, dia punya ni lah suasana tu. Atas ni resort, dan bawah ni dia ada sungai. Sungai ni boleh mandi, ayak jernih elok lah. Okay, tunggu tengok Sat. Saya tengok hujan kuat ke tak kuat ke macam mana. Kalau hujan berhenti sekejap lagi, aku turun mandi lah. Alright kan, hujan dah berhenti dah. Jom kita turun pergi mandi. Dia turun rintik lah, lepas tu dia berhenti. Besar. Ya. So memang boleh mandi atas ni.
Oh, dia ayak sejuk geng. Dalam. Oh, ayak memang sejuk lah. Sejuk. Oh, hujan turun pula dah. Oh, layan. Sejuk lah. Oh, belah lebat dah geng. Oh, hujan turun belah lebat. Am apa? Pontok. Oh, yen. ครับผมได้ปลาเลยไหมได้ตัวนะ ada abang tu main mengeh. Alright, boleh mandi lah. Mandi pagi tak apa dah. Alright, jom. Kita pergi dekat hak, tunggu hujan berhenti sat, sekejap kita sambung perjalanan. Hari ni aku nak pergi ambil stem Taman Negara Nam Tok Jong. Okey? Jom. Pergi dekat hak. Jom kita gerak ke Taman Negara Nam Tok Jong. 47 km dari sini. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed, burning temptation, I just cannot hide it. Late at night when I'm all alone, try not to think about it. Invade my thoughts with your honeycomb, try not to think about it, but baby I do. Alright geng, dah sampai dah. Jom kita pergi ambil stem Taman Negara last untuk trip kali ni. Swadee krab มาปั๊มตราอุทยานครับ ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับ โอเคขอบคุณครับแล้วน้ำตกเดินไกลไหมครับ300 เมตรค่ะโอเคขอบคุณครับโอเคgeng dapat dah stem yang terakhir untuk trip kali ini. Oh lawa cantik tu. Ok jom kita pergi tengok air terjun. So motor boleh parking kat ini, kereta boleh parking kat ini dan jalan kaki masuk. Jom pergi layan air terjun. Ok geng, jom kita jalan pergi tengok air terjun lah. So dekat sini dia ada campsite juga dan campsite dia memang duduk tepi sungai. Tepi anak sungai lah. So ni dia punya campsite dia. So ada titi ni, titi simen ni. Kita boleh bawa barang di belah sana. Campsite dia duduk sebelah sana. Dan dia ada anak sungai lah. So dalam sungai ni kita boleh mandi. Dan dekat sungai ni juga dia ada ikan kan. Oh kebanyakan aku duk party tengok kan. Sungai-sungai dekat sini memang ada ikan lah. So orang panggil ikan pun aku kalau bab ikan aku bukan tak tahu sangat nama ikan ni. So dia punya sungai
dari ayak terjun lah. So campsite dia duduk sana. Dan bilik ayak pun duduk atas sana. So campsite dia memang tak ada lampu lah. Kalau tengok pada ni memang tak ada lampu lah. Selalunya kalau campsite dekat sini dia akan cas satu malam 30 baht tau. Cuma harga masuk mahal sikit. Ada taman negara yang dia cas 100 baht, ada taman negara yang dia cas 200 baht, 300 baht pun ada. Bergantung pada taman negara lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi suasana dekat sini memang redup, memang best lah. Dan di belakang sana tu hutan lah. Kalau tidur kat sini, contoh kata hampa tidur kat sini kan, memang malam-malam akan ada staff jaga lah. Walaupun hampa main tidur seorang pun tetap ada staff jaga sini. So tak payah risau. Oh sini ada lampu solar kan. Mereka tarik lampu lah ni. Boleh on lampu kat ni. Malam-malam memang boleh mandi kat ni. Best layan. Alright, jom kita layan ayak terjun tak. Ada lagi lebih kurang dalam 250 meter. Alright, jom. Ni dah duduk depan ayak terjun dah. Dan ramai sikit lah ni lah. Aku dah sampai dah di depan ayak terjun Nam Tok Yung. Dekat Nam Tok Yung National Park lah. Jom kita tengok ayak terjun dia lagu mana. 1, 2, 3. Alright, ni dia ayak terjun dah. So ayak terjun dia memang tinggi lah geng. Dalam 30-40 meter lagu tu lah. Dan di depan sana tak boleh main ayak tau. Dia punya dalam, dia pun dabuh tali dah. Dan kalau nak main ayak, main kat depan ni boleh lah. Sebab di sini dia ada staff jaga tau kat atas ni. Ni dah suasana sekeliling ayak terjun ni. Dan kat sana pun ada titi simen tu lah. Aku nak duduk lepak sat. Dan sat lagi kita keluar pada sini. Okay, ni dah. Yeay, sampai. Beach bed, working on my fishing skills in a little boat that I'll rent. Ain't got nothing but time to kill. No vacation's been more heaven sent. Alright gang, jom. Lepas ni aku nak gerak ke Lem Lumpuk 105 km dari sini. Jom kita gerak. Aku duduk asal sini memang ombak dia kuat lah. Sebab mereka buat tembok ni. Dengan batu, mereka susun batu besar ni kan. Buat tembok. Angin kuat ni. Ombak besar ni pasal ni. So ada lagi dalam 6 km kita sampai. Oh ada pos kawalan. Kawasan apa ni kan? Taman Negara apa? Kauได้ไหมครับผมเข้าได้เลยนะครับขอบคุณครับไอ้จุดชมวิวนี้เข้าไปไกลไหมครับไปตรงเลยนะครับขอบคุณครับOkey geng, boleh masuk lah. Dia ada pos kawalan kat situ. Dan boleh boleh masuk lah tanpa bayaran apa-apa. So dekat sini dia ada pantai juga ni. Ni sebelah kanan aku ni dia ada pantai. Dan tadi kok tu kata dalam 3 km lagi kita akan sampai di, dia ada macam viewpoint lah dekat situ. So aku akan masuk sampai ke viewpoint sana. Pelan-pelan.
Alright geng, sudah sampai dekat Tanjung Talumpuk. Dia punya laluan dia memang padu. Tak tahu lah ni pukul 4.30 ni ayak pasang ke ayak tengah duk surut ni. Aku masuk sampai sini dah. Okey, dia punya suasana dia geng. Ni memang tang hujung dia sekali lah dekat Tanjung Talumpuk ni. Habis hujung dah ni. Spot paling hujung sekali di Tanjung Talumpuk. Okay, dia ada ni pondok untuk lepak lah ni. Dan juga dia ada viewpoint geng. Dekat sana kita boleh naik sampai dekat atas sana lah. So tak ada siapa ni, aku seorang lah dekat sini. Dan kita akan nampak pemandangan jauh tu di tengah-tengah laut tu. Jadi akhirnya sampai bawa hak untuk sampai di sini. Alright, dan sebelum nak masuk ke Tanjung Talumpuk ni kan, kat depan sana dia ada macam tembok kan. Dia buat tembok panjang, tembok batu tu kan, untuk boleh duduk lepak lah dekat situ. Dan dekat-dekat tu pun dia ada gerai-gerai, dia ada kedai makan, dia ada macam restoran lah. Tapi aku tak pasti dekat sini dia ada resort ke tak. Tak tengok pun dalam Google Map. Tapi ada kedai makan, ada tempat untuk nak lepak di tepi-tepi pantai tu. Tapi ayak dia tak elok lah dekat sini. Ayak dia agak kotor sikit, memang tak sesuai lah untuk nak mandi. Dan suasana dia pun taklah terlalu kalut sangat. Dia santai-santai ya suasana dia. Dan dekat sini juga dia ada kampung Ban Talumpuk, kampung nelayan lah. Dan hampa boleh masuk bawa motor ataupun kereta terus masuk sampai ke hujung sini lah dia. Dan dia akan jumpa satu pos kawalan, hampa terus masuk sampai ke hujung. Dari pos kawalan tu sampai ke sini lebih kurang dalam 3 km. Kalau aku nak bawa hampa pergi tengok viewpoint pun tak boleh masuk sebab dia ayak bertakung dekat situ. Tu ada ayak bertakung, jadi nak jalan masuk pun tak boleh. Dia punya ada viewpoint lah kat atas, dia boleh jalan kaki ni. Tapi tu lah tak boleh nak masuk dah, dia takung ayak. Okey noh. Tempat ni adalah tempat last untuk trip kali ni lah di Nakhon Si Thammarat. So lepas ni aku nak balik ke Perlis. Tapi sebelum nak balik ke Perlis, mungkin aku akan masuk balik ke Pekan Nakhon Si Thammarat untuk tidur satu malam dulu dekat situ. Lepas tu esok pagi ataupun tengah hari ataupun petang sikit baru aku bertolak balik ke Perlis lah. Aku malas lah sebenarnya nak jalan waktu malam ni. Tak larat dah, letih kan. Apa bayang kau dari hari pertama sampai ke hari ni siang malam aku duduk ride motor kan. Jadi tak larat dah. Aku nak rehat satu malam, nak relax baru aku bertolak balik ke Perlis lah. Terima kasih banyak-banyak dekat nampak yang sudi tengok video aku daripada hari pertama sampai hari lah pada hari ini. Dan misi aku untuk dapatkan 5 stem Taman Negara berjaya untuk trip kali ni lah. Aku rasa tak ada apa dah. Dan kita jumpa lagi di trip akan datang lah geng. Tak tahu lagi nak pergi mana. Stay tune dan aku akan sambung selagi tak habis stem negara ni lah. Aku akan sambung ambil sampai habis. Kita jumpa lagi di trip akan datang. Bye bye. Berjaya. Yeay.